Bab sabda Nabi SAW, ada kalanya orang yang disampaikan sesuatu hadis itu lebih mengerti tentangnya daripada orang yang mendengarnya sendiri. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah daripada ayahnya Abi Bakrah, bahawa beliau menyebutkan sesungguhnya pernah Nabi SAW duduk di atas untanya dan ada seseorang yang memegang tali unta itu. Tiba-tiba Nabi SAW bertanya, "Hari apa hari ini?" Kami diam kerana kami ingat baginda akan menamakan hari itu dengan nama yang lain. Terus baginda SAW bertanya, "Bukankah hari ini hari Nahar?" Kami menjawab, "Ya." Nabi bertanya lagi, "Bulan apakah bulan ini?" Kami diam kerana kami ingat baginda akan menamakannya dengan nama yang lain. Nabi SAW terus bertanya lagi, "Bukankah bulan ini bulan Dzulhijjah?" Kami menjawab, "Memang." Nabi SAW lantas bersabda, "Sesungguhnya darah-darah kamu, harta benda dan kehormatan-kehormatan kamu adalah haram kepadamu seperti haramnya hari ini pada bulan ini di negeri kamu ini." Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, kerana orang yang hadir ini boleh jadi dia menyampaikan kepada orang yang lebih mengerti daripadanya, yakni tentang apa yang disampaikannya itu. Ini bab sabda Nabi SAW, "Rubba muballighin aw 'amin sami'in." Jadi rubba di situ kita terjemah boleh jadi ataupun ada kalanya. Itu yang pertama. Yang kedua dengan makna alangkah banyak ataupun banyak sekali. Ada kalanya orang yang disampaikan sesuatu hadis itu lebih mengerti tentangnya daripada orang yang mendengarnya sendiri, yakni daripada aku. Imam Bukhari buat tajuk ini, tujuannya ialah untuk menggalakkan, mendorong kita dalam menyampaikan ilmu itu, terutamanya ilmu Nabi SAW, yakni hadis-hadisnya. Biar kita berasa ada kelebihannya, ada keutamaannya. Sebab apa? Sebab kita ingat mudahnya ginilah, seorang guru tu dia mengajar, dia tak tahu lagi anak murid dia tu nak jadi apa dia. Boleh jadi lebih tinggi lagi daripada dia kan? Lebih cerdik lagi kemudiannya, lebih mengaji tinggi lagi daripada dia. Itu faedah mengajar. Jangan kita ingat kita sampaikan sebanyak tu juga orang terima. Tak mesti lagi tu. Ada kalanya kita bagi sebanyak tu, hak terima dengan kita tu dia Allahnya, dia pandai prosesnya sehingga jadi meluas ilmu kita. Sabit dengan kita juga. Sikit sebanyak boleh kita juga. Jadi itulah Nabi SAW kata di sini, ada kalanya ataupun alangkah banyaknya orang yang disampaikan itu lebih mengerti daripada orang yang dengar dia sendiri hari ni. Kamu tak usah fikirlah kamu faham molek kau tidak faham molek kau, asalkan kamu ingat je perkataan aku tu, ucapan aku tu, ingat molek hak tu, sampai akan adalah orang-orang lain akan datang boleh jadi yang lebih memahaminya, lebih dapat menghayatinya, bahkan lebih daripada kamu, boleh dapat memperluaskan maknanya daripada kamu sendiri. Itu maksud Nabi SAW. Jangan kira hotline ni, mungkin hotline ini kita mengajar budak-budak, kita kata setara mana sangat belum main gitu. Tapi jangan fikirlah ni, fikir akan datang. Hak akan datang tu kita tak tahu lah. Itu memberi semangat kepada kita untuk nak mengajar. Sebab apa kita ingat, orang yang kita ajar tu walaupun pada hari ni nampak kurang daripada kita, boleh jadi suatu hari nanti dia akan lebih daripada kita. Satu. Yang keduanya, dia akan memanjangkan usaha dan amal kita. Jadi tidak putus amalan kita dengan sebab dia. Kalau dia ajar, kita ajar sepatah, dia sepatah kepada orang lain pun banyak dah. Kalau kita ajar sepatah, dia boleh buat keluar 10, banyak lagi. Jadi untung tak ada rugi. Perkataan aw'a, lebih mengerti ataupun lebih ingat lagi, lebih mengerti ataupun lebih kuat lagi dapat menghafal daripada orang yang mendengar. Ada dua makna. Lebih mengerti itu kadang-kadang kita faham hak ni satu je, orang lain lebih lagi. Kalaulah dia tu jenis orang yang dalam pengetahuan dia, kemudiannya daripada hak asas dia tu dia boleh kembangkan lagi. Sebabnya manusia ni dia ada macam-macam. Sebab itulah Nabi SAW bagi galakkan begini. Setengah orang tu dia mengaji ni, dia maksud dia hanya belajar, lepas tu buat amal sekat dia seorang. Ada juga orang yang belajar, lepas tu dia bakhil dengan ilmu dia tu. Dia tak usah ajar kat orang habis. Kalau dia ajar orang habis kat orang, jadi orang tahu rahsia je lebih ramai lah hak serupa dia je. Tak ada lah kelebihan dia je. Ada juga orang lagu tu. Ada juga orang yang dia tak berapa nak mengajar ni. Sebab apa? Sebab dia fikir orang ni tak layak belakang. Orang kebanyakannya tak layak, tak pandai dengan ilmu ni. Ada juga dia tak tak kena belakang tu. Tiga-tiga tu tak kena. Belajar untuk setakat amal sendiri,
Tak kena. Apa salahnya kalau kita belajar tu kita royak kat orang? Kalau orang tu amal, tidak rugi kita. Sebab itulah ulama kata, ilmu semakin bertambah dengan kita membelanjakannya. Sebaliknya harta semakin berkurang dengan kita membelanjakannya. Itu salah satu sebab lebihnya ilmu daripada harta. Sebab ilmu dia kau banyak, kau berkembang kalau kita sebar. Harta tidak. Itu salah satu kelebihan. Nak mana lebih ilmu ni dengan harta. Sebab apa? Kalau kita ingat, kita bagi ke orang tu boleh pahala, tak ada rugi. Nama kita pun akan disebut baik. Sebut baik ni nak ni. Dalam Quran pun dia sebut, wa rafa'na laka dhikrak. Kami angkatkan namamu tu. Sebutan itu orang sebut baik. Nabi ni kau sari, kau tinggi nama dia, kau disebut baik. Itu satu kelebihan. Begitu juga orang yang mengajar ilmu, dia ada kelebihan. Selain daripada pahala di akhirat itu, di dunia ni pun ada kelebihan dia. Jadi tak ada sebab untuk kita nak bersikap kedekut ke, bakhil ke, tak saya bagi ilmu tu. Tak kena. Begitu juga kita tak boleh rasa rugi masa. Misalnya mengajar Bukhari, rugi masa. Bukannya orang faham belakang, tapi dalam ramai-ramai ni kita tak tahu. Dalam ramai-ramai ni takutnya ada seorang pun tak apa dah. Sebab tak boleh kita kata muka tak tahu lagi PT nak boleh sebanyak mana hari ni, jadi tak usah kerja. Sebab dia buat lagu tu, semua masing-masing kerja. Padahal rezeki di tangan Allah. Usaha tu tetap usaha. Sebanyak mana dia nak pergi kita tak tahu. Kita buat usaha saja. Bahkan sebaliknya kita kena ingat, berapa ramai anak murid ni lebih cemerlang lagi daripada tok guru. Berapa ramai orang yang disampaikan ilmu tu lebih mengerti tentang daripada orang yang mendengarnya sendiri. Sebab itulah kita selalu jumpa ni dalam kitab ni Imam A'mash. Satu kali dia buntu dalam satu masalah, dia pun tanya pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata lagu ni pendapat dia aja. Lepas tu dia pun hadis. Kamu ambil mana, dia kata? Boleh faham lagu tu? Ambil daripada hadis. Tu ayat kata dia. Kata dia. Dia pun ayat lah ni. Dia pun tak suka. Sebab tu kata betul Nabi SAW kata. Kadang-kadang orang yang terima hadis lebih dulu tu, dia royak hadis kepada orang yang lebih faham lagi daripada. Sebab itu kita tengok imam-imam mujtahid kau besar-besar ni, tok guru dia tidak sehebat dia. Kalau tok guru dia tu mengambil sikap seperti kita kata tadi, kedekut ilmu ke, fikir pada masa tu ni semua ni budak-budak lagi, tak ada lah orang-orang ni. Tetapi dia tidak gitu. Imam-imam besar tu pun tok guru dia bukan semuanya orang yang lebih-lebih setara dia. Kemudiannya kita dapati jauh kurang daripada dia. Dengan sebab itu hak ni lah, hak Nabi SAW kata ni lebih cerdik lagi, lebih faham lagi hadis itu daripada orang sebelumnya. Faedah menyampaikan ilmu ni dia ada dua sekurang-kurangnya. Yang pertamanya, ilmu tu sendiri akan hilang kalau kita tidak sampaikan. Hadis ni kalau tidak ayat, dia akan hilang. Itu asas sekali lah tu. Tak akan tahu. Orang kemudian dia tak akan tahu. Kerugian yang keduanya, iaitu ilmu itu tidak akan berkembang. Hak boleh berkembang jadi tidak berkembang. Nak berkembang ni kalau tahu dulu. Jadi untuk terpeliharanya ilmu ni, untuk ilmu ini dirasai oleh semua orang sampai ke akhir zaman, kita kena jaga ilmu Nabi SAW lagu mana? Dia kena sampaikan kepada orang lain. Hak ni lah yang dia kata, hendaklah orang yang hadir hari ni, iaitu pada Haji Wada' pada tahun yang ke-10 Hijrah, hendaklah orang yang hadir hari ini sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Kerana orang yang hadir ini boleh jadi dia menyampaikan kepada orang yang lebih mengerti daripadanya. Di sini kita tengok kelebihan berkenaan dengan hadis ni. Dia tidak serupa muka lain. Kalau benda lain, kalau kita tak ayat pun tidak itu mana. Manfaat dia tu, faedah dia tu tidak pasti. Sebab apa? Sebab hadis ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui seorang nabi, dan untuk panduan dan bimbingan manusia untuk selamat di dunia dan di akhirat. Tu hadis ni. Dengan sebab itu kita tengok banyak hadis-hadis ni, kalau nak fikir dengan cara dulu kan, tak nampak makna dia. Tetapi oleh kerana hadis itu sahih, orang-orang hak pada masa tu dia bawa semacam dia pun tak faham. Cuma dia ayat gitu. Walaupun tak tahu, yang penting kepada kita ingat mon hadis. Lepas tu sampaikan kepada orang lain. Bila sampai masa dia, Allah SWT akan buka. Akan nampaklah rahsia hadis. Tapi kita kelebihan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, kelebihan dia apa dia? Dia simpan, tak faham juga dulu. Inilah maksud hadis. Alangkah banyaknya orang yang disampaikan sesuatu hadis tu lebih mengerti tentangnya daripada orang yang dengar dia sendiri. Kita kena ingat, hadis-hadis ni bukan untuk satu zaman, bukan untuk satu bangsa, untuk sama-sama. Jadi boleh jadi pada satu ketika tu tak nampak lagi, kemudian baru nampak. Banyaklah hadis-hadis hak seumpama tu. Tetapi hak disebut dalam hadis tu semua boleh buat? Tak boleh. Tak boleh. Supaya juga Mi'raj naik ke langit. Tu maknanya ni zaman angkasa lepas. Tak boleh. Umat
mak dia ni akan berlaku. Tapi cuba tanya, boleh dapat kau kalau pergi ke mana-mana pun supaya dia dapat? Boleh tengok kau syurga neraka? Tak boleh. Ni lah yang dalam hadis ni kata, alangkah banyak orang yang disampaikan itu lebih reti lagi. Lebih reti itu boleh jadi kerana zaman dia tu nampak lah. Banyaklah hadis yang seumpama ini. Jadi kesimpulannya, terutamanya hadis ini kita kena sampaikan kepada orang lain. Kita tak boleh ingat kita bagi ni kepada orang yang tidak reti. Tidak gitu. Tetap ada faedah dia. Mengajar, kita kata bukan semua yang reti bahasa Arab pun, tapi isi ayat tu kita ayat aku Melayu kan, jadi boleh ambil faham boleh. Tak boleh. Kalau dia amal tu boleh pahala dah kepada hak mengajar, dah kepada hak mengaji pun sah dah. Tidak syarat kena boleh bahasa Arab nak terima agama ni dah. Nak terima agama ni ajaran agama lah, tak kira bahasa Arab. Bahasa Arab tu saluran dia untuk mendapat. Jadi kalau kita dapat benda isi dia, tak apalah. Boleh jadi misalnya kita katalah orang yang mengajar hadis dia tidak kahwin lagi. Katakanlah dia wayak banyak hadis-hadis tu kepada orang yang sudah kahwin, sudah dewasa, sudah ada anak. Faham benar lah. Lebih faham daripada hak macam tu. Sebab apa yang Nabi kata? Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kamu ni dengan ahli keluarga. Apa Nabi kata? Orang kata, memanglah sayang kan anak bini lebih pada orang lain. Kita nampak gitu. Jadi tak ada makna lah hadis. Hak lebih baik kepada ahlinya memanglah lebih baik. Tidak begitu maksudnya. Maksud dia situ lagu lain. Sebab tu kata, kalaulah orang mengajar tu kadang-kadang dia tidak faham benda tu. Orang hak disampaikan itu dia lebih faham. Maksud di situnya, orang ni kan, kalau kita nak tengok baik tak baik, nak tahu dia baik tidak baik, tanya dia dengan anak bini dia lah. Sebab kalau dengan orang lain tu dia boleh senyum, kau jarang-jarang sekali jumpa, dia boleh lemah lembut. Tapi kalau dengan bini dia tu lah tahu buah backing dia tu, pongoh dia gapo tu. Depan orang lain tak, dia jaga. Maknanya kalau dengan bini dia tu dia paling baik, maknanya orang lain memang baik. Gitulah. Tu mana orang teruji sungguh. Apa kalau dia tidak bini lagi, dia nak tahu mana? Di situ maksud dia. Kalau dia boleh jaga isteri dia, anak dia, maknanya memang orang bagus. Dengan orang lain lebih-lebih lagi lah. Dan tahu payah tidak payahnya orang sudah menikah dah lah. Kalau tidak menikah lagi tu, kalau dia baca hadis pun dia tak apa payah, tak jejak. Kemudian kita pergi kepada hadis ini. Dalam hadis ini disebut Nabi SAW pada haji wada' tu dia tanya, duduk atas unta, tiba-tiba dia tanya, ramai-ramai, hari gapo hari ni? Kami pun tahu benar lah, muka Nabi tahu hari gapo. Apa yang tanya ni? Mesti ada benda lain ni. Dia tahu dah hari gapo. Nak mari hari haji ni hari gapo, tahu dah. Lepas tu dia tanya, ni bulan gapo? Dia tahu dah. Takkanlah tidak bulan haji, nak pergi buat haji, tahu belakang dah. Bila Nabi, setiap kali Nabi tanya begitu, dia jawab. Ini dalam riwayat lain, dia jawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sebab apa? Sebab kalau nak kira hak biasa ni, takkan Nabi tak tahu. Mesti dia nak ayat benda lain. Lepas tu lama dia senyap, sehingga kami ingat sahabat-sahabat tu kata, dia nak bubuh nama golai hari, bulan, dah tepat tu, takut nak bubuh nama golai. Sebab pergi Madinah dulu, Madinah tu namanya Yathrib. Bila pergi ke Madinah dia tukar, mana tahu, takut lagu tu. Dia pun kata, bukankah ini bulan Zulhijjah? Kami kata iyalah. Dia cara Nabi SAW lagu tu, dia nak suruh orang bagi perhatian kepada dia, tumpuan, dia tanya dulu, timur tanda tanya dulu. Dia pun kata, darah-darah kamu, yang ni nyawa kamu lah, harta benda kamu, dan kehormatan-kehormatan kamu di antara sesama kamu adalah haram. Seperti mana haramnya hari ini, pada bulan ini, di negeri kamu ini. Maknanya berlapis-lapis haram. Tanah haram, busah ke manusia, kita nak sentuh, nak buat jahat kepada dia. Binatang pun jadi bebas. Tak boleh nak sentuh, tak tukar. Pokok kayu pun tak boleh nak cabut, nak tebang. Kena ada cara dia. Kalau buat juga, kena bayar kafarah lah, kena fidyah itu inilah, macam-macam. Itu berkait dengan tanah haram, bulan haram. Pada bulan itu zaman jahiliah lagi. Jahiliah ni tak ada, semua dia langgar lah. Tetapi beberapa bulan ni dia terima sebagai bulan haram, yakni bulan yang mereka sepakat untuk menghormatinya, untuk tidak menumpahkan darah pada bulan-bulan. Dia jahat-jahat manusia pun dia ada juga, sepakat. Jadi beberapa bulan ni kita rehat lah, kira-kiranya kita rehat. Jadi kita tak usah merokok, kita tak usah lah, kat mana-mana berjalan pun aman berlaku. Tu bulan. Jadi tidak berkait dengan tanah tu pun, mana-mana pun asalkan bulan. Lepas tu hari tu banyak perkara lah berlapis-lapis tu hak haram. Nabi SAW nak rayaknya, orang Islam, saudara kamu kena ingat, lebih haram lagi darah kepada kamu. Tu dalam riwayat yang lain disebutkan, lebih haram lagi darahnya kepada kamu daripada haramnya tanah haram ni, haramnya bulan ni.
haramnya hari ni lebih lagi pada bahkan dalam riwayat yang lain ada disebutkan lebih mulia lagi nyawa orang mukmin daripada Kaabah. Siapa setara tu? Dan salah satu sebab jadi tanah haram tu jadi mulia, jadi lebih Kaabah tu lah. Dalam riwayat tu dia sebut lebih lagi daripada Kaabah. Tujuannya apa? Nak suruh persaudaraan itu begitu mendalam, biar jadi mendalam biar tak ada terfikir pun nak buat jahat kepada sesama kita. Tu maksudnya. Maknanya apa dia? Biar lagu tu lah sepanjang hayat di mana-mana pun, sebab kita akan berhadapan dengan saudara-saudara kita orang Islam yang mana darah-darah, harta benda dan kehormatannya adalah haram kepada kita, yakni untuk mencerobohinya.